Aku rampas hidup kau. Tapi kau orang maafkan aku. Apa semua yang terjadi adalah keadaan dan kadar Allah. Aku tak nak duit. Habis tu kau nak apa, Adam? Apa yang kau nak? Saya harap sebelum awak masuk sangkar itu, awak dapat maafkan diri awak. Kau ingat orang tak nampak ke? Ha? Kau ingat orang tak tahu ke kau main tahi tadi? Kau tahu? Kau tak percaya aku boleh menang. Ini bukan pasal menang atau kalah. Kau boleh mati tau kat dalam tu. Saya tak nak kehilangan orang yang saya sayang sekali lagi dalam sangkar. Kau betul-betul ingat kau boleh menang? 30 saat kau tumbang. Tapi kalau aku menang, dan Abah dah cakap, kalau bersalah, boleh bertaubat. Minta ampun dengan Allah. Ada haram mana boleh masuk masjid? solat. Bukan tidur. Susah kau sangat daripada kecil. Kau tak tahu main yatim. Mana melawat dah. Kau kurang ajar. Kalau kau nak tahu, dia tu orang jahat kat kaki pukul. Awak tak kenal dia, Jai? Apa pula tak kenal? Dia kan orang Fred Balong. Dia pernah nampak dia orang tumbuk malam tu. Kalau Balong boleh terima, Lia pun boleh terima. Tapi kenapa dia? Sebab dia sayang kau.